Anda berumur 30-an, kerap rasa cepat penat bila makan makanan berlemak. Adakah ianya tanda ada batu hempedu? Nak tahu lebih lanjut, follow Aziz dan komen batu hempedu. Mungkin ini merupakan salah satu juga simptom anda yang ada batu hempedu ni. Kerap makan bila dah makan lemak-lemak ni, macam cepat penat. Sebab bila dalam hempedu kita, cairan hempedu tu dia memekat, dia akan membentuk batu-batu hempedu lah. Jadi kita pun, bila body kita ni, organ dia dah kurang function, memang kita cepat penat. Macam mana nak atasi ataupun nak dapatkan produk alternatif? Aziz mencadangkan beberapa produk. Yang pertama, Omega 3, di mana Omega 3 dia membantu memecahkan batu hempedu, mengurangkan radang. Dan yang kedua, kita ada B-complex, melancarkan saraf dan mengurangkan rasa sakit. Yang ketiga, kita ada resveratrol, di mana resveratrol meningkatkan sel sihat dengan cepat, lebih-lebih lagi di batu hempedu dan hempedu anda. Serta hati. Nak dapatkan, boleh komen batu hempedu.